Masa tu dari pukul 12 lebih kot, dekat pukul 1 tu semua orang dia tidur dah. Lepas tu macam rasa bas tu kiri kanan tu. Lepas tu sedar tu tengok dia potong lori lah, break tu ni. Lepas tu dia potong lori, lepas tu dia masuk lain balik. Lepas tu tiba-tiba ni break lah, masalah break. Masa tu adik duduk belah mana? Belah kanan, seat kedua, belakang pemandu. Jadi bila berlaku terbalik tu, adik di mana? Terbalik tu saya jatuh atas rumput ni. Lepas tu saya keluar sendiri. Kepada seluruh mangsa yang terlibat dan warisnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un diucapkan. Moga anda dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama dalam kalangan orang-orang yang beriman.